Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Nurul Aisyah binti Muhammad Rizal dan saya Muhammad Aklan Sufi, Guru Universitas Sekolah Kebangsaan Bayan Baru. Hari ini kami sedang membuat liputan dan menyertai Penang International Science Fair, satu program yang memberi peluang kepada murid untuk menerangkan sains dan teknologi melalui aktiviti dan pameran yang menarik. Program ini dijalankan di Spice Arena pada 8 November 2025. Kebangsaan Bayan Baru membawa 38 orang murid dan diketuai oleh 4 orang guru. Nadi informasi pencetus inspirasi. Jom bersama kami. Let's go! Saya Marhani. Apakah aktiviti yang diadakan di booth ini? Kami dari B Brown Medical Industries. Jadi aktiviti kita hari ini berkenaan carbon footprint, mencintai alam sekitar. Jadi kita ada 3 stesen dekat sini. Stesen pertama kita panggil 6 orang masuk belajar apa tu carbon footprint. Adik-adik pun boleh belajar nanti. Lepas tu kita belajar tentang pemakanan. Lepas tu kita pergi ke stesen kedua, kita belajar mengenai aktiviti kita setiap hari, macam mana kita nak selamatkan alam sekitar. Lepas tu last sekali boleh ambil foto. Nama saya Mr. Sibilo. Saya pengarah operasi di Smart Modular atau sekarang Penguin Solution. Okay, kita kilang di Seberang Jaya sudah bertapak selama 27 tahun. So kami kilang daripada Amerika. Produk-produk yang kita buat di sini ada untuk server, switches dan high-end server. So benda-benda yang macam ni kita nampak di komputer. Tapi produk kami ialah untuk high-end punya produk. Okay. Saya Hakim, senior staff engineer di AMD Penang. Untuk di AMD kami mempamerkan beberapa produk yang disediakan oleh AMD. Contohnya ialah ada booth untuk pameran produk-produk daripada AMD, chip dan sebagainya. Dan juga kita buat pameran untuk game konsol yang AMD powerkan. So contohnya PS5, Xbox dan juga VR desktop lah yang berada di sini. So kita juga ada counter untuk apa-apa pertanyaan untuk dinamakan Ask an Engineer. So any question yang ada siapa yang ada boleh tanya. Hai, nama saya Abdi Syirah binti Muhammad Rahim. Saya dari SK Kuat Selangor. Jadi kami mencipta projek ini sebab ramai orang tak pandai kitas bulan dan orang OKU juga mempunyai kesusahan untuk kitas bulan. Jadi kami menciptakan projek ini untuk uruskan hal ini. Nama saya Mia Zulaika binti Fasrul Nizam. Nama saya Nur Zulatul Insyirah binti Muhammad Safri. Nama saya Nur Fatihah binti Muhammad Hafiz. Boleh? Boleh ke? Mari saya tunjukkan. Apabila kita tekan on, ia akan muncul perkataan peletup diikuti dengan ikon X. Dia punya kening akan menjadi marah. Seterusnya, ini ialah sensor. Sensor ini kita perlu masukkan ke dalam air. Dan pada skrin akan bertukar menjadi tanda right
Tangan kopi air lah. Dan tangan akan bergerak. Macam Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Danish Amzah bin Dino Anwar. Kami semua dari SK Mahmud Rawat Pahang dan saya berumur 10 tahun. Projek ini bernama Smart Multifunction Hydraulic Bridge atau juga dikenali sebagai jambatan hidrolik pintar pelbagai fungsi. Ia adalah satu modul jambatan yang boleh angkat dan turun sendiri menggunakan microbit dan ultrasonic sensor. Hai, nama saya Shalini daripada NI Emerson. Saya bekerja sebagai buyer untuk Emerson. Ada banyak. Kat sini boleh tengok ada My Paint dengan My Bridge and ada circuit. So each booth ada untuk umur yang tertentu lah untuk buat. So dalam aktiviti ni boleh tengok untuk My Paint untuk tengok for heat macam mana dia akan buat aktiviti tu. Then kat belakang tu you boleh tengok ada circuit. So NI Emerson buat macam circuit untuk for people to get to know lah, untuk orang-orang yang buat engineering, siapa yang suka robotics macam tu lah. So that's why we are doing it. Nama saya Syed Muhammad Rumi dari saya Muhammad Najib daripada SK Bayan Baru. Saya dapat belajar tentang berbagai aktiviti sains, STEM dan banyak lagi. Nama saya Nusana Alisha binti Muhammad. Saya dari Sekolah Kebangsaan Baru. Saya telah mempelajari tentang AI dan sains dan saya sudah membuat berbagai aktiviti. Contohnya warna dan main bersama kita. Alhamdulillah, selesai program kita pada hari ini. One for all for all. Terima kasih pencinta inspirasi. Sekian, terima kasih. Bye.